ladunni dan lain-lain. Ladunni ilmu yang Allah SWT bagi dari sisinya, tanpa belajar boleh dapat. Boleh dapat. Allamnahu min ladunna ilma. Ladunna ilma dalam Quran pada sebut. Maknanya benda ni ada asas. Kami ajarkan dia dari sisi kami, ilmu. Ketika Nabi Musa ditanya, adakah orang yang lebih alim daripada Tuhan? Dia kata tak ada. Saya yang paling alim. Allah SWT tak kenal jawapan dia. Jawapan dia tu betul dah. Sebab dia Rasul, mestilah dia paling mengetahui. Nak banding dengan yang lain-lain lagi. Tapi Allah SWT tak berkenan nak ajar kepada kita. Kalau Nabi Musa seorang Rasul yang hebat begitu, dia dakwa dia paling alim pun Allah SWT tegur, baiki dia. Apa lagi kita? Jauh mana sangat ilmu kita. Itu pengajarannya. Lalu Allah SWT kata ada lagi orang lain. Tapi sebenarnya yang Allah SWT kata ada lagi orang lain itu ilmunya dari sudut lain, dari sudut takwini, bukan dari sudut syar'i, dari sudut syariat. Tidak, dari sudut syariat tak ada yang mengatasi Nabi Musa. Betul tak? Tapi Allah SWT nak baiki, nak mengingatkan kita kemudian ni, jangan besar hati, jangan berbangga, besar diri, mendabik dada. Jangan. Tengok macam Nabi macam itu pun Allah SWT tegur. Jadi Allah SWT nak bagi bukti bahawa adanya orang itu. Dia kata orang itu kami bagi ilmu dari sisi kami. Ini tidak belajar, dia dapat. Lalu Nabi Musa alaihi salatu wassalam pergi berjumpa dengan dia dalam kisah seperti disebut di dalam Al-Quran itu. Jadi itu ladunni. Kita manusia biasa pun Allah SWT boleh bagi juga. Kadang-kadang yang banyak berlaku, dia bukan 100% diberi semata-mata, mungkin tak boleh. Dia kena ada ikhtiar juga. Termasuk dalam laduni juga, kita belajar sikit, kita dapat banyak. Orang lain tak faham, kita faham. Laduni lah tu. Cuma tidak sepenuhnya 100%. Kita ingat itu tidak laduni. Allah SWT lah yang bagi kita cerdik macam tu. Siapa lagi? Jadi tidak dari sisi Allah itu kurniaan itu, dari sisi Allah juga. Tapi sebab kita kata kita belajar juga, jadi tidak laduni. Tidak, bukan begitu. Sebenarnya laduni ni ada, semua kita ada. Cuma kepada nabi-nabi yang istimewa itu, dia lain, berbeza, lebih lagi dari itu, untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Misalnya Rasulullah, laduni itu. Mana belajar dengan manusia, terus belajar daripada Allah. Itu laduni. Cumanya biasanya masyarakat kita ni kalau kaitkan laduni ni, dia kaitkan dengan orang-orang sufi. Padahalnya benda ni Rasulullah SAW sendiri itu laduni lah tu, dia dapat tu. Mana dia ada ustaz? Mana ada dalam ikhtiar dia? Tak ada. Semuanya dari sisi Allah. Kita manusia biasa ni pun Allah SWT bagi juga kepada setengah-setengah orang. Misalnya kita kata, kita terus sebut tadi Hafiz Ibn Hajar. Kita tahu dia mengarang berapa ratus kitab. Kalau kita yang ada type sekarang ni, ada komputer, segala kemudahan ada, boleh kita buat macam ni. Satu akademi, satu yayasan, satu pertubuhan yang ada bahagian penyelidikan, bahagian semua ada buku, ada buat. Satu yang dia buat pun tak ada. Cuba fikir, ni ilmu apa? Kalau tidak kita nak kata ilmu laduni lah tu. Tapi dia satu peringkat, dia belajar dulu, belajar sampai satu peringkat Allah SWT nak bagi kepada dia. Dapat. Sesiapa yang Allah SWT nak buat gitu, dapatlah dia. Semua kitab dia Fathul Bari itu saja 15 jilid. Kemudian Tahdzibut Tahdzib 12 jilid. Yang lain-lain berapa banyak lagi kitab dia. Kita tak fikir sekarang. Kalau kita cari di kalangan orang barat, seorang pun tak ada sekarang. Seorang pun tak ada. Bijak macam mana, dia tak akan boleh buat macam tu. Umur dia lebih kurang orang lain juga, bukanlah sampai 100. Tak ada. Jadi apa? Itu soalannya apa? Dalam keadaan serba kekurangan, serba susah, dia boleh buat. Laduni lah tu. Dia tidak masuk sufi pun, tapi ada laduni juga.
Jadi begitu, jangan kita khususkan benda ni dengan orang sufi saja. Sebenarnya laduni ni lebih luas makna dia.